Ambil. Allah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke IT TV PSS SK Sultan Ismail 3. Hari ini kami bawakan liputan kejohanan bola tampar MSSD Kota Baru Selatan 2026. Pasukan perempuan sekolah kita telah bertanding pada hari Selasa 7 April 2026. Manakala pasukan lelaki kita pula beraksi pada hari Rabu 8 April 2026. Menariknya, pasukan lelaki telah berjaya mencatat kemenangan dan seterusnya layak ke peringkat suku akhir yang akan berlangsung pada hari Khamis 9 April 2026. Jom kita saksikan aksi-aksi menarik panjang kejohanan ini. Aqilah ambil. From the streets to the stadium lights, dreams are rising, hearts unite. No borders can keep us apart. The game is love, the game's our heart. One world, one dream, we stand as one. The fire of football like the sun. Voices rising, hear the sound. The world together, the time is now. Sous le ciel, nos chants s'élèvent. L'espoir nous guide, rien ne s'achève. Main dans la main, on chante plus fort. Le football est notre trésor. Un monde, un rêve, toujours ensemble. Nos pas résonnent, la terre tremble. Les voix s'unissent dans le vent. La coupe du monde, c'est maintenant. De norte a sur, la pasión nos llama. Fútbol en el alma, fuego en la mirada. Baila la gente, vibra el corazón. Somos el mundo, la misma canción. Un mundo, un sueño, vamos a ganar. Cantemos juntos, déjate llevar. La fuerza del pueblo, siente el tambor. México, América, vive el amor. One world, one dream. Un mundo, un rey. Un mundo, un sueño. Tahniah diucapkan kepada semua pemain yang telah menunjukkan semangat kesukanan yang tinggi dan berusaha bersungguh-sungguh sepanjang kejohanan. Semoga pasukan lelaki terus cemerlang di peringkat suku akhir dan mengharumkan nama sekolah. Terima kasih kerana bersama kami di IT TV PSS SK Sultan Ismail 3. Terima kasih.